Yang tu cerita pasal apa? Pasal lafzul jalalah. Apa dia lafzul jalalah? Allah. Iaitu lam dimulakan dengan syaddah fathah tapi dibaca dengan nipis. Bismillahi. Kita tak baca dengan cara Bismillahi. Kita baca dengan cara Bismillahi. Ya. Kemudian walha tuqra'u bil kasrah. Kasrah. Tak, kasrah. Kasrah. Ya, kat mana kasrah tu? Tu. Ha. Tahu jangan. Ha. Kan huruf ha dia kena keluarkan. Betul-betul kena keluarkan. Ha dibaca dengan kasrah dengan penegasan supaya tidak mengurangkan bunyi kasrah. Kadang ada orang baca Bismillahirrahmanirrahim. Dia baca ha tu terlampau sentot. Nak melagu punya pasal ha tu dia sentot. Oh, tak boleh. Oh, itu namanya ikhtilas. Apa makna ikhtilas? Ikhtilas makna dia curi harakat. Hukum dia apa? Dosa. Athimun. هذا اختلاس. اختلاس شو معنى اختلاس؟ اختلاس معناها سرق الحركة. Stealing the harakat. Masya Allah. Baik, siapa nak baca yang Ar-Rahman ni? Okey. Mufakhamah. Mufakhamah. Bisukun. Ma'a rikhwah. Baik, ini lidah. Lidah ni dia kena tonteng hari tu. Lupa nak cuci. Okey? Lidah kita bila kita sebut huruf ra, bahagian mana yang kita guna untuk lidah kita? Ni. Kita kata hujung lidah. Kita tak kata kepala lidah ya. Kita nampak dia macam kepala. Kepala dekat sini. Kita kata hujung lidah di kawasan ni. Ya. Macam dapur. Kan? Kita guna kawasan hujung lidah. Hujung lidah dalam bahasa Arab apa? Istami'u jaydan ana atkallam al'an an harfur ra. Liman yasalun an harfur ra, nadi kullu sya'ab kullu qul lahum ana al'an atakallam an harfur ra. Saya sedang berbicara tentang huruf ra. I'm talking about the letter of ra. Which part of our tongue that we are using for pronouncing the letter of ra? Ni, taraf al-lisan. Yang bahagian hujung ni. Taraf al-lisan. Yang ni dipanggil sebagai taraful lisan, iaitu bahagian hujung lidah. Bila kata hujung lidah ni bukan bahagian tengah-tengah ni sahaja. Dia melibatkan kedua-dua belah lidah. Ya, kedua-dua belah lidah iaitu di bahagian kanan dan juga kiri. Selain daripada kita kenal lidah untuk mempelajari bab makhraj huruf Arab ni, selain daripada kita kenal lidah, kita juga kena tahu anggota-anggota lain yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. يعني من غير أنتم تتعلمون التجويد تعرفوا هذا اللسان وهذا حروف اللسان ويجب أيضا تتعلمون عن أعضاء في الداخل الفم كاملة الأسنان وهناك الأسنان كمان فيها أسماء معينة هذا الضرس وبعد الضرس شو وهذا الثنايا العليا وهي رباعيات في كثير من الكلام عن أسنان وكذلك للحنك الأعلى الحنك الأعلى ni apa? Lelangit. Kita jangan sebut lagi lelangit atas. Pasal apa? Sebab langit memang kat atas. Kita tak kata bumbung, kita kata dia lelangit. Jadi pendekkan bicara, lelangit itu ialah kawasan, memang kawasan kita kata geng-geng adik-beradik gusi kita. Okey? Jadi kawasan yang manakah untuk kita sebut huruf ra? Apa dia? Ya salam.
hujung lidah pada kawasan permulaan lelangit. Bila disebut permulaan lelangit, walaupun dalam buku disebut qariban min makhrajir ra, qariban min makhrajin nun atau min makhrajil lam, dalam buku dia tulis berdekatan dengan tempat keluar huruf lam dan tempat keluar huruf nun. Tetapi parking dia, tempat dia banyak mahal tau, lain-lain, berbeza. Hujung lidah kalau dekat gusi ni bunyi tak huruf ra, cuba buat tengok. Yang tu kalau belakang sikit. Kalau depan bunyi tak? Tak boleh. Dia tak jadi. Cuba ibu-ibu buat. Ibu-ibu yang dah rasa ngantuk tu kena buat. Saya nampak tahu siapa yang duk punya gagah angkat kening tak mau tu. Kan? Dia memang tak akan bunyi. Siapa yang kata huruf ra hujung lidah belakang gusi, itu adalah fakta yang salah. Masya Allah. Tak boleh. Tapi kalau kita pergi dekat kawasan gusi pula tak mana tang ni. This is gum. If we say the pronouncing of ra, we put the tip of the tongue, dia akan bunyi getaran. Dia akan bunyi macam tu. Itu bukan huruf ra. Anak mami saja cakap macam tu. Mami saja cakap macam tu. Tak ada 1000, jangan rapat. Tak payah rapat. Kami orang utara sebut ra, tak sebut ra. Ya. Jadi kita nak kenal huruf ra, ya, kita nak kenal huruf ra. Huruf ra yang sebenarnya bagaimana? Bila disebut oleh Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullahu ta'ala, warra, disebut warra yudanihi. Amboi sampai sebek-sebek sebut ra kan, bersungguh hati. Oi. Masya-Allah. Okey, warra yudanihi, kata yudani iaitu kawasan pucung. Kawasan apa? Hak dalam bahasa Arab tadi tu saya sebut apa? Lupa dah, tak kena ni. Taraful lisan. Ibu baca doa tak tadi? Baca kan doa, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tengok dah makna dia apa? Qala rabbi shrah li sadri. Siapa yang kata tu? Nabi Musa alaihi salam. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri. Wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku, permudahkanlah urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan rungkaikanlah simpulan-simpulan yang duk ketat sangat tu, nak sebut roh dia. Kan? Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, supaya mereka faham dengan ungkapanku. Ya. Kena baca doa tu selalu. Jadi sebutan huruf ra, bila Imam Ibnu Al-Jazari sebut warra yudanihi li dhahrin. Okey. Li dhahrin adkhalu. Jadi ungkapan ni macam lidah kita ni macam ni, dia pergi ke belakang. Dia tarik ke belakang. Warra yudanihi li dhahrin adkhalu. Masuk hujung lidah tu ke belakang. Tarik. Tarik ke belakang. Huruf hamzah tu jangan tebal. Jangan mula dengan hamzah tu. Hamzah dia nipis. Tak maulah buka mulut saya. Tak nak. Dia nampak kan. Nak buat macam mana nampak kan. Arri.